Kata yang pertamanya Nabi katanya butong besar lah. Mereka yang mana napakku serta pulaknya boleh berimej dengan aku. Nabi kata gitu yang pertama. Sahabat ramai-ramai ni muncul hawa Nabi kata gitu. Nabi kata butongnya orang yang boleh berjumpa dengan aku. Lagi pulaknya sedekah boleh berimej pula dengan aku. Orang ni dibilang kata butong. Lagi pulaknya bertuah orang ni. Tak apa lagi. Nabi kata pula lapar yang kedua. Nabi ulainya sapak 7 kali. Nabi kata no, butonglah butonglah 2, butonglah 3, hingga sapa 7 kali kata butong. Bagi siapa dia hak butong Jawab, bagi orang yang tak biasa pernah tengok aku. Tak biasa tengok aku, Nabi kata orang ni. Tetapi berimej dengan aku. Tak biasa jumpa dengan Nabi, tak biasa bertemu dengan Nabi, serta pulaknya berimej dengan aku. Orang ni dibilang katanya kebutong yang bagi kehebatan kebutongnya bagi kita. Maka mana tanda ya kena ada tanda juga. Likulli syai'in alamatun. Tiap-tiap suatu dia ada alamat. Tanda kata kita kasih kepada seorang ni, kita buat gapo kata. Ingat masa budak-budak kau bairung lah kita kata. Dan kita kasih kepada satu orang dia. Allah tak puas. Tadi kan, tak puas tengok rumah dia pun kita serenok. Tengok mutu dia dok cok tu habis hamuk dah. Kenapa? Karena kita kasih. Juga kita kena ada juga sifat yang bawa kepada kita kasih kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo yang pertama ialah menghidupkan akan sunnah Nabi. Ya kena hidup atik sunnah Nabi ni weh. Lah ni pak kita ramai-ramai lagi cek tengok sunnah Nabi hidup pada kita berapa tepat lalan ni. Lolo ni Nabi kata man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa dia kasih kepada aku, orang ni dia mengikutkan akan menghidupkan akan sunnahku. Orang hidup sunnah Nabi itu tanda dia kasih kepada Nabi. Ambo nduk pakai kasih bel mau tanya panas dak weh. Mau tanya kalau mama dia nak tanya panas dak baboy pakai kasih bel mana nak royak kan nak bakar ambo ni. Kalau gaya betul-betul wasok nak pecah kasih bel tepal golai puas hati sekali. Deh, tanya ambo pakai jubah sedap tak ni pakai jubah ni. Holo, basah beh oleh bawah ni. Perlu habis licin lah kita ni. Nak tanya kata sedap tak? Tak sedap. Tapi ingat kata hak ni adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Cuba nak mengajar tengah baju sakuk puas hati panah-panah ni. Tapi tak ada Allah sunnah Nabi. Kita pakai beg ni ke walaupun panah kita Allah Taala bayar ni tengok mama dia kaca pakar bukan main. Tengok orang Tino apa itu ayah main orang Tino ni lawa sungguh. Nah, orang kita cuba tengok kain kerubung lagi, baju besar lagi, banyak kagak dia boleh sobat. Ya kita ni, nah, nak oyak apa ni? Ini adalah sunnah Nabi. Nabi kita yang suka, nabi kita pakai pasal tutupkan akan aurah. Nabi tutup kita tutup aurah. Jangan kita main terleleh buka ni go orang Tino sekarang go demo seksa kita, demo seksi kita seksa selalu lah. Nah, orang lah ni. Satu. Sampai tu suku-kurang. Suku-kurang daripada kita nak menghidupkan akan sunnah Nabi ni gapo so yo amon nak pada fak kita ramai-ramai gapo belajar menghidupkan doa berhidup doa yo pada dah nak makan nasi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar tak apa dah nak tidur bismikallahumma ahya wa amut ledah pada tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nak masuk tandas a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Tupik pada tandas ghufranakal hamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Nak naik mutu bismillah itu nama subhanallazi sakhkhara lana. Tak apa dah gapo tu itu adalah Nabi kita ni so ingat mamana ya tukar adab wi jadi ibadat. Ada kita kena tidur. Ada rabuk kita kena tidur. Nak buat balah mana we tidur kita boleh pahala. Yang ni selik sunnah Nabi situ. Masuk tandas. Kita kena masuk tandas buat kita. Kena masuk jamil. Maka rugi kalau masuk jamil dengan tak selik sunnah Nabi rugi. Habis tu amat harap. Tanda yang kita mari pada malam ni. Mari dengar Habib Jiddan kita. Dari pula dengar babul list kita. Banyaklah beberapa babul lah malam ni. Supaya kita dengar malam ni. Allah Ta'ala akan capok keberkatan kepada kita. Untuk daripada nak menghidupkan akan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.